buah yang ada di kebun saya part 2. Yang pertama, inilah dia buah durian Belanda. Jom kita petik. Kita ambil tangkai dia macam ni. Allah ya. Buah durian Belanda ni kaya dengan antioksidan semula jadi dia sangat bagus untuk anti kanser. Antaranya flavonoid, tannin, saponin dan alkaloid. Korang kena tanam sepokok ni. Selain itu daun dia pun sangat khasiat. Orang panggil dia emas hijau. Pokok dia macam pokok durian juga. Nampak buah dekat bawah tu. 1, 2. Buah yang kedua adalah buah matawar. Inilah pokok yang saya cakap tu. Buah matawar ni sangat bagus. Dia tinggi dengan antioksidan dan dia tinggi dengan vitamin C. Dan saya suka sangat buah matawar ni, iaitu rasa dia sangat sedap. Dia ada rasa lychee, rambutan, durian, semua ada. Nanti kita buat video makan-makan pula One more thing, saya ada cakap dekat video-video sebelum ni, kalau boleh korang tanamlah sepokok buah ni, pokok ni. Senang sangat. Korang tanam tinggal je, sebabnya dia baka hutan, jadi dia tidak perlu penjagaan yang sangat rapi. Tengok, saya tak bagi baja pun. Korang tengok buah dia. 1, 2, lebat-lebat pula tu buah dia. Ni nampak dah start merah-merah ni. Nanti kita akan petik lah ni. Dan yang ni, kenapa saya patahkan? Bukan saya patahkan monyet guys. Dan orang kata tempat saya ni tak ada monyet. Ada guys. Tapi kita doa lah, moga Allah lindungi kebun kita ni daripada monyet-monyet. Kalau dia nak makan tak apa, jangan dia rosakkan pokok-pokok kita. Betul lah guys? Cuba komen kat bawah. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Kita akan buat part 3. Kalau korang nak, komen kat bawah. Jumpa lagi for next video. Bye. Assalamualaikum.